Allah beri kita kelapangan waktu dan juga nyawa untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walillahil hamd. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Supaya menjadi inspirasi dan kekuatan dalam diri kita, insyaAllah. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang mahir dengan Al-Quran akan berada bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa berbuat kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap serta mengalami kesulitan, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kekuatan untuk tuan-tuan terus membaca Al-Quran. Jangan baca Quran dalam bulan Ramadan sahaja. Di luar Ramadan, tingkatkan amalan kita. Kalau boleh, bulan Syawal nanti khatam sekali Al-Quran lagi, insyaAllah. Jadi majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Tuan Nazir. Dijemput Tuan Nazir Tuan Haji Wan Nawawi bin Wan Nagam untuk menyampaikan ucapan. Yang setelah hormatnya dipersilakan. Allah beri kita kelapangan waktu dan juga Tuan semua boleh berada di sekelilingnya untuk bersama-sama dalam majlis pengampun, insyaAllah. Jadi terusnya Tuan Mansur Ishaq. Saya ustaz baru baca cara dengan cara baca dengan ilmu. Kau nak ambil gambar tak mati. Juga aku dah mati. Tahun lepas saya kembali pun faham. Saya cik bawa bangun apa? Haji tu Haji Yasin Haji Yasin baca tu. Tahu dia baca tu. Tak pernah lah. Seterusnya Tuan Sulaiman Jafri. Pernah tengok kau.